Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing. Okey, untuk video kali ni kau nampak kan kotak dekat depan ni. Alright, untuk video aku kali ni aku nak unboxing aku punya reel Daiwa aku iaitu reel Daiwa Saltiga 300 HL. Reel Daiwa Saltiga 300 HL lah. Yang ni boleh dikatakan reel pertama aku yang aku beli yang paling mahal sekali lah. Okey, sebelum kita mulakan kita punya video unboxing kita, aku sendiri pun dah tak sabar dah ni kan. Dah lah reel pertama aku pula tu, orang kata yang paling mahal sekali. Sebelum kita mulakan, macam biasalah, untuk yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel, saya nak minta bantuan korang untuk subscribe, like, komen dan share lah kita punya YouTube channel. Okey. Alright, jom kita teruskan kita punya video kita untuk kali ni. Okey, macam biasalah, mula-mula kalau kita nak unboxing, kita kena buka dia punya plastik dulu kan. Okey. Okey, untuk pengetahuan korang juga, yang ni reel Saltiga yang tahun 2025 punya lah. Yang tahun 2025. Okey. Warna dia pun buat aku geram lah. Itu yang buatkan aku nak beli tu. Itu pun jenuh jugalah nak kumpul duit kan. Kena kumpul jugalah. Bagi orang lain mungkin harga dia mungkin biasa-biasa, tapi bagi aku harga dia boleh tahan jugalah. Orang kata kalau nak beli tu mengeletar jugalah tangan kan bila nak beli tu. Okey, ni rupa kotak dia bila dia sampai. Ini luaran kotak dia lah, dalam belum lagi. Kita buka dulu. Okey, kita ketepikan dulu ini. Okey. Kotak bungkusan memang sangat-sangat kemas lah bagi aku. Terjatuh pula dah kita punya ni. Okey, let's go. Jom kita tengok apa ada dekat dalam dia. Okay. Wah, ini dia. Ini reel kita ya. Yang ni lain ni bubble lah. Memang dia safety betul lah. Banyak bubble dia. Dekat dalam ni memang banyak bubble dia. Memang safety betul. Okey, ni kotak kita tak tepi dulu. Ini kotak reel Daiwa dia. Masih ada bubble lagi. Kita terpaksa buka lagi, unboxing lagi. Biasalah kita beli online kan. Kita beli online. Kalau korang nak dapatkan juga, nanti aku letakkan dekat link description lah untuk korang tengok. Kalau korang berminat, korang beli lah. Harga kalau beli dekat link description tu, rasanya harga dia boleh dengar lagi lah orang kata. Dia boleh dengar lagi sebab dia direct Japan. Jadi dia ambil masa sikit lah orang kata. Okey, ni rupa reel dia. Ini rupa reel dia. Okey, ni rupa reel dia. Reel 25 Saltiga 300 HL kalau dekat sini tak nampak sangat, tak apalah sebab dekat sini dia ada tulis tahun 2025. Okey, ni tepi dia. Saltiga 300 HL. Okey. Ni dia punya link description dia. Kotak dia eksklusif. Okey, untuk yang reel 300 HL ni, yang ni ratio dia 7:3:1 kalau kau boleh nampak dekat sini. Ratio dia 7:3:1. Kemudian untuk berat reel dia 420 gram. 420 gram. Tak adalah berat sangat, tak ringan sangat. Kategori ringan juga. Kategori ringan. Sebab dia memang untuk light punya orang kata. Okey. Lepas tu max drag dia 10 kilo geng. Walaupun reel ni dicipta untuk light medium, tapi dia punya drag dia tengoklah 10 kilo. Yang ni pari pun boleh tarik ni. Pari boleh tarik. Okey, lepas tu dia punya handle dia 100 cm, 39.6 inci lah handle putaran dia tu. Okey, lepas tu 11 ball bearing. 11 ball bearing banyak Okey. Alright, lepas tu ATD dengan max seal. ATD dengan max seal. Lepas tu dia hyperdrive design lah. Yang ini memang dekat perairan kita ni, memang kita kalau orang geng-geng Daiwa ni ataupun peminat Daiwa ni, kalau
minat untuk reel, dia memang suka yang jadi yang ada hyperdrive design ni ya. Sebab dia untuk memang sangat-sangat sesuai lah untuk Pak Arian yang dekat Malaysia ni kan. Sebab kita ni memang majority game memang lebih kepada light ke medium. Light ke medium heavy lah, macam tu lah. Okay, alright. Okay, jom kita buka pula dalam dia. Aku pun dah tak sabar lah ni nak tengok reel dia. Okay, okay, ni kotak dia. Okay, kita tengok reel dia pula. Okay, dalam dia, okay, ni reel dia. Masih ada dekat dalam balut. Sebelum kita pergi ke reel dia, kita tengok dulu. Dia punya surat-surat beranak dia kan. Okay, ni dekat dalam dia apa yang dapat. Untuk free gift tak ada lah pula kan. Dia akan dapat bag reel ni. Dia bagi bag reel daripada Daiwa. Kemudian dekat dalam dia ni adalah surat-surat beranak ni. Surat-surat beranak. Dan yang ni kalau tak silap aku lah, yang dekat tempat seat punya reel. Reel seat tu. Cover lah, cover reel seat. Betul lah, ini cover reel seat dia ada bagi. Terketak-ketak tangan aku. Maklumlah, reel pertama ya, orang kata reel pertama. Okay, ni surat beranak dia apa semua. Ni tak ada apa sangat. Reel bag. Itu je. Okay, kita tengok pula dia punya reel dia. Reel dia. Okay, ni kita masuk balik dalam bag. Okay, ini reel dia, geng. Ini reel dia. Huish. Ya Allah, cantiknya. Cantiknya, geng, reel dia. Kejap ya, kita tutup dulu. Ya Allah. Alhamdulillah lah. Reel pertama aku ini rupa condition reel dia. Korang boleh tengok tu. Okay, baru keluar kotak ni. Okay, 300 HL 7.3 punya lah ratio. Okay, korang tengok tu. Max seal, dia tulis dekat situ. Alright. Memang lawa je, memang lawa. Yang ni dia ada bila kita kayuh tu, kalau nak senyap ataupun nak bunyi lah. Kalau tak silap aku lah. Aku pun kurang mahir sikit. Smooth, geng. Memang sangat-sangat smooth. Tak ada kosong, geng. Memang sangat-sangat smooth. Drag. Ada drag clicker ada drag clicker. Okay, kau boleh tengok tu itu drag clicker dia. Untuk star drag dia pun ada clicker juga. Untuk kayuhan memang smooth sangat-sangat kan. Memang sangat-sangat smooth. Aku tak tahu nak kata apa, tapi reel dia memang berpuas hati lah. Sangat-sangat berpuas hati. Okay, untuk reel ni memang kalau aku tengok detail dia memang untuk light ke medium heavy macam tu lah. Light ke medium heavy. Memang orang kata kalau untuk game-game perairan dekat Malaysia ni, memang untuk yang ni memang sangat-sangat sesuai lah. Dan juga dia punya tali kan. Tali dia boleh masuk sampai 300 meter tau. Walaupun reel dia kecil. Okay, kejap kita tengok dekat sini. Dekat sini kalau 20 LB kita boleh masuk sampai 340 meter. Kalau 30 LB boleh masuk dalam 185 meter lah. Ataupun kalau kita pakai yang kategori PE punya 1.5, PE 1.5, 500 meter. 500 meter pun boleh masuk kalau PE 1.5. PE 1.5 ni kejap kita letak tepi dulu. Takut juga ni calah. Okey, kalau boleh tengok ni, yang ni PE 15, 500 meter. Kalau PE 2, 0.20 mm punya diameter, yang ni 400 meter. Dan PE 3, 0.24 mm, 250 meter. Memang banyak tali yang boleh simpan dekat dalam ni. Walaupun reel dia saiz kecil, reel dia kecil je ni kalau korang tengok. Lebih kurang 3 jari je macam tu. Okey, tadi kamera kita panas pula dah sebab ni dia tengah hari ni kita pun dah berpeluh-peluh. Okey, kita sambung yang tadi reel kita ni saiz kecil je, 3 jari. Okey. Saiz dia 3 jari je. Reel dia memang kecil je lah. Kalau korang boleh tengok. Reel dia kecil saja sebab yalah reel dia pun ringan juga, kategori ringan. Kategori memang orang kata untuk light jigging punya.
Kategori memang untuk light jigging. Kalau kamu tengok kat sini ada Maxi, lepas tu ada Hyperdrive. Boleh nampak kan kat situ? Jelas yang ni 300 HL memang ratio dia 7.3 lah. Okey. Kemudian dekat tepi ni dia punya bila kita kayuh tu, macam yang ni dia ada bunyi. Kalau kita off kan dia tak ada bunyi lah. Kalau yang ni dia tak ada bunyi. Okey. Alright. Rasanya sampai situ saja. Dia ada drag clicker juga. Itu sajalah kot. Untuk video kali ni okey, sekali lagi lah kita letak atas kotak untuk kita pusingkan korang, untuk bagi korang tengok. Okey, nampak tu. Minta maaf lah tangan aku terketar-ketar sikit. Maklum lah. Ini memang reel pertama aku. Sebelum ni aku beli pun reel casting je. Reel casting pun second hand. Daiwa jugalah. Daiwa dengan Shimano DC. Itu pun harga dia bawah 500 je. Tapi kalau untuk yang atas 1000 punya reel, ini reel pertama aku. Kalau korang boleh tengok, memang tangan aku memang tengah terketar-ketar lah sekarang ni. Terketar-ketar, takut juga dia ni terjatuh. Maklum lah kan. Bagi aku reel ni memang mahal lah bagi aku. Okay. Alright. Aku lupa pula nak bagi tahu, untuk reel ni dia memang datang sekali dengan line guard. Untuk reel ni memang dia datang sekali dengan line guard. Okay. Dia ada yang lagi satu jenis tu. Yang lagi satu jenis tu yang tak ada line guard. Yang tu aku tak ingat saiz dia berapa. Saiz dia 35 kot. Yang tu yang jenis tak ada line guard. Tapi yang ni jenis ada line guard. Jadi tak perlu kita susah-susah untuk susunkan tali dia lah. Okay. Dan untuk reel ni aku akan bawa ke trip Tenggiri aku yang tak lama lagi ni. 14 hari bulan 9 ni trip Tenggiri aku. Aku akan bawa dan aku akan cuba lah. Aku akan cuba. Tak tahu lagi sama ada, takkanlah polo saja kan. Tapi aku akan try buat mungkin main spoon ke, macam tu lah. Aku akan cubalah. Tapi kayuhan memang mantap geng. Warna dia pun. Okay. Aku rasa sampai sini saja kot kita punya review kita untuk kali ni. Rasa dah tak ada apa dah. Untuk yang ni yang left hand punya, dia ada right punya juga. Untuk kayuhan kanan pun ada juga. Tapi macam aku selesa untuk kayuh kiri lah. Sebab tu aku ambil kayuh kiri. Dan tak lupa juga reel ni memang dicipta untuk light ke medium heavy punya game. Sebab aku tengok orang punya review pun lebih kurang macam tu. Dan bagi aku pun reel dia tak berat sangat. Rasa aku okey kot. Nanti aku try lah. Aku try. Sebab aku punya road bukan road mahal tau. Sebab yalah, bajet aku dah habis sini. Untuk root aku pakai root One Piece juga. Tapi yang 100 lebih punya lah. Jenama Daiwa juga. Nanti aku tunjuklah root tu. Cuma kalau nak root yang lagi mahal tu, kalau aku ada rezeki lebih, nanti aku akan belilah. Okay. Alright, apa-apa sampai sini saja kita punya video kita untuk kali ni. Macam biasa, untuk yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel, aku nak minta bantuan korang untuk like, komen dan subscribe aku punya YouTube channel. Bantu aku dekat situ. Semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nanti. Okay? Alright, apa-apa pun, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nanti. Okay, bye.